nampak dah satu dia sangkut sana ni. Okey, jom. Tak boleh buat apa dah. Baru takut dia lemas. Nampaknya dah ada perubahan dekat parit ni. Dia dah dapat sikut. Oh. Ya. Tu dia. Akhirnya. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang, bertemu kembali di dalam Azira Channel. Okey. Pada petang hari ini saya sedang berada di pantai Kelanang, sahabat. Kelanang macam ni tempat dia, macam biasa. Pada video kali ini saya nak menduga tempat apa ni, Abang Badul kita, sifu kita lah. Dia menjala kat sini kan, sahabat kan. Ni dia tempat dia. Ni tempat dia. Dia tebas sekali banyak sahabat. Banyak betul ikan. Tapi hari ni saya nak cuba menjala juga kat sini. Tak tahulah saya punya berapa kali banyak. Baru dapat. Dia sekali tebar je dah banyak. Abang Badul tebar je dekat sebelah sana tak silapnya. Memang banyak betul lah. Tapi awak punya 9 kaki je. Tapi saya punya 9 kaki je, tak tahulah boleh dapat ke tak boleh kan. Kalau tengok daripada air dia ni, macam dah tak ada barang. Tak ada boiling ke apa semua kan? Tak ada apa ni, tak tahulah. Ikan ni bersembunyi di bawah apa tu, pokok-pokok ke tak tahulah. Kita akan tebak kat sana lah, sahabat. Okeylah sahabat, tanpa bercakap panjang lebar. Oh, ada. Ada tu. Nah. Okey, jom. Okey, jom. Kita teruskan dengan tebaran yang tak seberapa yang pertama. Tu sebelah sana pantai. Dekat je ni. Lama ada orang pula lah. Nyorok dulu jalannya. Okay, jom. Sekali tebar macam mana buat sekali tebar Sana ada ikan tu menyau. Tak tahulah, cuba je lah sahabat. Okay, jom kita dah mula kan. Gabra pun ada ni. Takutnya tebar tak ada. Kita cuba dulu. Okey. 1, 2, 3. Alamak, habis. Gagal. Yang pertama je dah gagal sahabat. Bukan tangkap ikan, halau ikan ada kan? Takutlah. Alamak. Tengah mana? Macam mana ni sangkut ni sayang? Itulah. Okey, jom. Tak boleh buat apa dah. Taruh takut dia lemas. Lemas di laut, di kolam yang cetek. Ni. Apa barang? Tengok ke dalam. Boleh menjala kat dasar tu je lah ya. Ikan ada? Ada. Dah sana ya. Awak kat situ je lah. Jala kat dasar air je. Ada ikan ke? Koyak tu. Ha? Jangan rentap. Koyak dah? Koyak. Ya, jahit dululah. Oh. Alah. Surprise sekali ni. tebar je banyak tu. Ya, berat ke? Ya. Surprise. Saya tebar. Ya. Ada juga. Kecil betul. Okey, kita lanjut kan. Tebaran kedua. Tebaran kedua sana.
Okay, alright, jom. Kita ke tempat yang seterusnya. Sebelah sana pula. Tak tahulah ada ke tak ada kan. Cuba je siapa. Tadi kita lalu kat sini tadi. Tempat ni cetik. Jadi saya ikut lalu sini lah. Naik ke atas tu. Tak tahu apa yang berlaku. Teba dah tak cantik lah. Aduh. Dah lama tinggal. Tak je lah. Tengah ada ular dah lah. Oh, dia orang masuk sini Oh, okey, faham. Ini ada laluan. Ini ada laluan dia ni. Kat sini sahabat. Saya nak cuba try tebak kat sini pula. Tengok apa yang berlaku lah. Empuk malu. Kita try ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah depan ni saja. Sangkut tak? Sangkut juga. Sangkut lah. Mana padu tebak tak sangkut lah. Koyak ni macam ni jala habis ni. Koyak ni. Jala macam ni habis ni. Tak ada ikannya. Benda cantik sangat. Kan? Aduh. Macam mana ni bang? Tak ada. Seekor pun tak ada. Oh, minta maaf lah bang. Ini dah kemaluan besar ni. Tebak-tebak tak ada pula. Akan bercuti ke apa ni? Tu dia. Harap tak sangkut lah. Tak sangkut dah ada barang. Sangkut jugalah sahabat. Dalam ni. Sangkut lah, tak boleh lah. Tak boleh ni. Nak tarik habis lah ni. Gagal kegagalan. Habis lah tempat ni. Tempat ni habis tau. Tak ada rasa apa. Jom lah. Tukar pot lah. Ha? Ada memang. Tiga ekor je.
Umpau. Okeylah, jom. Ini gara-gara teracun dengan Abang Badul lah ni. Tak ada rasa bau. Sebelah sini yang tak ada kayu, sangkut banyak. Nak try sebelah sana pula yang banyak kayu. Tengok banyak sangkut tak. Okeylah sahabat, kita cuba kat sini pula. Tak tahu lah kali tebal ke 2 kali tebal. Asalnya saya je yang berkali-kali tebal. Aduh. Kan pada tak ngumpul ni. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang ni. Ada. Banyak sangkut tu. Ikan tak ada Tu ikan. Sangkut. Dah sampai tepi sangkut. Banyak ni. Ui. Tak lah. Jom. Ada dah juga. Tapi tak besar. Oh, ni besar. Yang ni besar. Yang besar kita cuba goreng. Enggak lah. Lepas lah. Saja je sahabat. Aktiviti kita petang Hari ni. Minggu kan. Minggu. 9 ke? Bukan ni. Ini ikan apa tu? Sampai jalan-jalan kat sini kan. Anak-anak, bila anak dah besar ni boleh dah jalan-jalan. Itu ikan apa? Tahu? Ni. Bakul Ikan apa ni? Pasal takut lah. Garang muka dia. Kenapa dia? Mak laut perhut mana? Apa ni? Ikan bakul kot. Tapi dia dah menyerumpai Dah. ikan. Bakul. Nah. Tak nak lakut. Lakut lah. Ni. Besar sikit ni. Panjang lah. Berbeza dia punya ni. Ikan dia. Ikan dia panjang. Memanjang. Sini kita dah tebal. Sana kita dah tebal. Satu tempat lagi kita belum tebal lagi. Jom. Lanjut lagi sahabat. Okey, jom. Kat sini pula. Kita main kat kayu-kayu ni pula. Tengok apa jadi. Sangkut ke tak sangkut. Sampai ke semua tempat dah saya pergi. Sangkut semua ni. Sebelah sana je saya tak pergi. Tengoklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada je. Kalau ada. Depan je. Tak tahu. Angkut juga. Sangkut banyak tu. Ui. Sangkut banyak. Ikan tak ada. Jom lah. Saya alih tempatnya. Saya nak pergi tempat yang kedua pula. Okeylah sahabat.
Saya dah sampai dah ke tempat kegemaran saya ni sahabat Saya suka menjala dekat sini je sahabat. Sebab dari sini dia tak sangkut. Itu yang saya suka tu sahabat. Nampaknya dah ada perubahan dekat parit ni. Dia dah dicuci ya sahabat Tapi dah dicuci ni tak tahulah ada barang ke tak ada. Tadi kita dah kumpau dekat tempat kolam tu. Tak apa. Saya cuba je. Nanti kan orang kata saya sombong pula kan. Dah dekat sangat tu. Tak nak cuba ke? Okey, saya cuba kat sini pula sahabat. Mungkin tempat tu dia dah habis kot. Sebab dia memang follower dia banyak. Saya follower tak ada. Tak ada orang nak pergi pun tempat ni. Okeylah, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Oh, mantap Arul. Tapi tak tahulah ada barang tak ada. Boleh lah. Berbangga je lah dengan diri sendiri. Ada tu. Macam ada barang. Nampak tu. Ada jugalah. Tapi sama lah. Ada besar lah. Ada yang besar. Jom. Itu dia dah naik atas. Okeylah, jom. Kita teruskan yang kedua dekat parit ni. Kawasan idaman ni. Tengoklah boleh dapat ke tak boleh. Sini je cantik. Oh, biasalah sahabat. Dia jalan lurus ni memang orang tekan habis. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Goncok pula. Di sini dia tak sangkut. Ada. Ada tu. Berlari-lari Adalah juga, nampaklah juga. Besar jugalah. Comel ni beranak dia. Beranak pun ada. Okeylah sahabat. Nampaknya saya dah selesai menjala kat parit ni sahabat. Ikan dia ada tapi kecil-kecil sahabat. Nampaknya saya akan beralih lagi tempat menjala saya pada petang hari ni. Jom kita tengok kat mana. Jom. Balik Sepang lah kan. Balik Sepang. Sahabat, setelah beberapa tempat saya pergi sahabat, tak ada air jernih betul. Ini pun sama air jernih juga sahabat. Tapi yang tempat lain air jernih ramai orang. Itulah. Sekarang saya nak cuba tebak kat sini kat tempat lama ni sahabat. Tali apa tak ada. Ada. Kenapa tu? Ada siapa? Nah. Ikan pelawahan pula sahabat. Talipia tak ada Dulu banyak ni talipia ni sahabat. Saya nak cari talipia saja, bukan ikan pelawahan
Okey lah, jom. Kita nak tebar lagi sahabat. Mungkin ke sana sikit pun. Ada itik dah. Itik ke angsa? Itu dia. Itu dia sahabat. Pasal tu. Ekor besar saya ambil ya. Tapi saya tak ambil. Okey dah, jom kita teruskan dengan tebaran yang seterusnya. Tak tahulah ada lagi ke tak ada. Mana-mana pergi pun tempat tu ramai orang sahabat. Saya pun dah jadi mental lah. Nak pergi sana tak boleh, nak pergi sini tak boleh, nak pergi sana ramai orang mancing. Jom. Sana sikit sahabat. Tak tahulah ada ke tak ada. Kalau ada kelibat baru saya tebar. Ada tu. Kan nampak saya lari ya. Nampak saya dia lari dah sahabat. Ingat lagi tak tepi ni. Tepi ni saya dapat besar. Tebaran tak terakam. Apakah yang berlaku tak tahulah sahabat. Saya tebar ada nampak seekor tadi. Tak tahu ada ke tak ada. Aduh. Labuhan kot. Besar ikan tadi ni. Dia tak boleh nampak orang. Alamak, kecil lah. Alamak, semuanya kecil. Semua ikan pelabuhan tu. Alamak, ini pot pelabuhan ke? Aduh, banyak ikan pelabuhan siapa? Bukan talipia. Dulu talipia banyak. Dapat seekor besar. Ya, itu dia. Akhirnya. Susah sabar kalau air jenis sabar. Besar pati sabar. Wow, besar tapak kaki tu. Ni dia. Besar saya tu pati lah. Ini pun ada sahabat. Ini macam teritip lah sahabat. Okey, jom kita lanjutkan lagi. Cari ikan yang nampak je sahabat. Seekor ni cukup lah ni. Besar tu. Alhamdulillah, jom cari lagi. Kalau dia dah timbul baru kita tebar. Itu je dia punya ni. Kalau tak ada susah sikit lah. Kalau dia tak timbul mantap padu. Okeylah sahabat, itu sajalah untuk hari ni sahabat. Nampaknya hari dah semakin senyap lah sahabat. Hasil saya ada jugalah. Walaupun tak banyak Ni dia hasil saya sahabat. Tak banyak sahabat. Saya dapat seekor talipia besar. Ada tadi daripada Pantai Moret pun ada. Dari tempat Abang Dunia Bado pun ada. Macam ni je lah ya sahabat. Ada jugalah, walaupun tak banyak. Besar 2 ekor, kecil ada jugalah. Kita dah rajin kan. Seharian saya pergi cari ikan petang. Tapi tak mengapalah, hasil tak seberapa. Ini nampaknya pun tasik ni air jenis ya sahabat air jenis. Sana ke sini pun semua jenis ya. Semua jenis tempat dia. Jadi itu sajalah untuk hari ni sahabat. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ni. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Azira Channel. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah sahabat, ada senyum lah sahabat. Kita dah rajin tapi masih tak ada juga. Kita dah rajin
Tapi hasil apa tak banyak bagi kita lah. Belum ada.